Macam ni lah kita kahwinkan dia. Okay, kita nak kongsikan hari ni macam mana kita nak jadi ejen pendebungaan bagi pokok ni, dia pokok labu. So ada dua jenis bunga. Yang ini kita tengok ni bunga jantan. Okey, ni bunga jantan So kita nak ambil dia punya bunga dia tu. Kita buat ni. Okey. Ini dia bunga. Ini bunga jantan. So kita akan bawa ke bunga betina. Okey, ni dia bunga betina. Bunga betina senang je lah nak bezakan. Dia ada buah dia ni. So, jadi kita bagi dia kat sini. Okey.